siap assignment 1 dengan 2. Sekarang kita masuk pada last assignment. Jadi last assignment korang kena buat video recording. Okay, video. Madam, nak tanya, Yes. due date kita bila? Last assignment ni dia due date pada hari 2 Januari next week. Pastikan semua hantar pada hari tu. Kalau tidak, kalau nak hantar lepas tu, tak boleh sebab saya dah tutup due date tu. Okay? Okay, kalau ada soalan apa-apa boleh dismiss. Okay? Thank you. Lagi. Sekejap, on the way. Korang dah submit. Mantap lah. Serius lah, semalam korang baru submit. Hari ni dia nak bagi markah tau. Nanti kita akan tahu juga semua terlalu tinggi. Selamat sejahtera guys. Sampai sejahtera. Rasa macam dah siap semua assignment kan? Ya. Okay, dah tenang kan? So, jadi saya dah bagi korang markah untuk last assignment ni. Untuk semua assignment lah. Jadi, first Adam, Yes. markah awak 60. Ada. Macam korang dah tahu, 80 ke bawah semua lulus, 30 ke bawah semua gagal. 80 ke atas tu semua ni. Okay? Okay, Mega Web ni. Yes, madam. Markah awak 30. Alamak, madam. Lepas tu Ifa. Tak tahu, madam. Datang ni dia. Sebab tu markah dia dah kurang 72. Fina. Yes, saya. Markah awak 74. Wah. Syazah. Yes, saya. Markah awak 76. Baik-baik. Yana. Ya. Markah awak 82. Dan Ayu 84. Ya. Syazah. Ya. Macam mana markah dia orang boleh tinggi ni? Bukan dia orang cakap dia orang tak submit. Ya tu. Ini tak fair ni. Jom kita tanya dia nak. Ada. Ya, betul je. Madam, nak tanya balik. Boleh? Madam, kenapa markah kami rendah? Mungkin korang tak follow yang flow I bagi. Korang check project brief ke tak? Check, kami dah ikut semua flow yang doktor nak. Tapi, kenapa markah yang rendah? Tapi kita orang pelik sebab diorang cakap diorang tak submit tapi markah diorang lebih tinggi. Kalau korang nak markah tinggi, kena ambil lagi. Thank you. Thank you, madam. Cara lain lah. Apa caranya, madam? Cakap tadi. Itulah. Ini dah dikira di kopi dah ni. Raswa ni dah salah di sini undang-undang kita ni. Itulah. Oi, pula. Itu sebenarnya ni, kita tak buat diam. Itulah. Aku pun tak expect benda ni nak jadi kat kita. Aduh, macam ni nak report ke? Tapi kalau report, nanti kita yang kena leceh. Tapi aku rasa better kita report je lah. Nanti lagi teruk macam mana? Itulah kalau kita report kat kita buat satu pula. Kita orang benda nak cakap. Puan, saya rasa di kalangan kita dalam universiti kita ni adalah punya duit kopi antara lecturer dengan student. Boleh tak korang cerita apa yang jadi sebenarnya? Macam ni. Terima kasih sebab bagi tahu saya benda ni. Saya sebenarnya dah perasan lama dah benda ni sebenarnya. Jadi saya akan bawa benda ni ke pihak berkuasa. Terima kasih sebab bagi tahu saya. Puan, awak perintah anak perempuan bunuh ke? Saya Megawati Challenge, pegawai SPRM. Kami telah menerima aduan. Puan telah terlibat dalam gejala rasuah. Puan disyaki menerima duit kopi daripada pelajar. Sila beri kerjasama dengan pihak kami, Puan. Tahan dia. Buat apa tu? Janganlah. Ada bukti ke? Tak ada. Iyalah. Tak ada bukti kau buat apa? Asal tu. Aku dah orang kuatir Dah dia. kena tangkap. Medium dah kena tangkap. Tapi dia banyak yang tak kena tangkap itu.
Haa lah. Korang? Dah faham dah masa sekarang. Macam ni je. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Tadi ada orang cakap orang. Oh ya, silakan duduk. Macam ni, saya dapat tahu gejala kopi ni berlaku dekat kalangan universiti kita. Jadi saya nak minta tolong kamu berdua untuk tangkap orang yang terlibat dalam gejala kopi ni. Oh, macam mana? Macam ni. Okay, boleh? Okay, thank you. Madam, ya. Nak minta tolong sikit boleh? Nak apa? Nak minta tolong ada agent sikit. Markah tolong. Kenapa tak hantar sama lagi ke? Lupa lah nak submit. Lupa. Lepas tu macam mana nak je? Macam ni. Jangan sesekali kita terlibat dengan rasuah. Rasuah boleh merosakkan masa depan anda dan juga imej negara. Jika anda adalah saksi, Lapor kepada SPRM. Dan juga polis dari Malaysia. Katakan tidak kepada kopi. Jauhi rasuah.